7.40. Kita tengah tunggu bas untuk nak pergi Balagezong. Okey. Kita tengah tunggu bas nak pergi Balagezong. Anan nak main snow lagi. Anan. Sejuk. Berapa darjah Celsius ni? Sekarang 3 kot. 3 Okey. Okey, van kita dah sampai nak pergi Balagezong. Nak naik. 先上车，等一下，Okey, 工作人 naik. 员来了以后再给你们票，好吧？是景区直通车啊。为啥怎么变成这个车？是是不是人少？人多也是，如果发大巴也是要这个车来接，要从北门接到东门去发车啊。他们政府要求。 The light is fading fast. From this old town we gotta go. Our bags are packed. Okey, dah sampai Balagezong. Okey, kalau nak pergi Shambhala Stupa, kena pergi stesen 1. Kita Kena beli add-on tiket lagi. Betul. Turun bas, jangan berlega-lega. Dia kata kita terus pergi stesen 1. Sebab kalau tak, next kita kena tunggu lagi 45 minit baru dapat bas. Okey. Jadi kita akan membazir masa. Okey, jom. Sekarang terus pergi stesen 1. Jom. And watch the stars dance round the moon. Fall asleep to the sounds of the sea. With you right by my side, it's such a sweet life. Escape this time with me. Escape this time with me. Nowhere else to be. Escape this time with me. Escape this time with me. Okey, dah sampai. First stop, First stop dekat Bala Village. Bala Village. Ini kampung orang yang buka jalan ni. Senatingcu punya kampung. Okay, mami dekat. Anak kat mana? Balagezong. Village. Betul. Dah jom. Ni jagi kan? Jalan kaki pergi. Nanti balik kita naik ni. Slide. Zip line. Awak tak boleh, awak sini.
Eco Wall. Gunung Lurah. Kayak tak? Layak lah. Kasi tengok luar. Itu kalau jatuh. Cantik tak view dia? Okay, sekarang kita nak pergi mana? Beli tiket dekat stesen 2 ni Hui Ingpi. Bahasa English apa? Eco Wall. Eco Wall. Dekat sini kita kena beli tiket. Patut nanti kita dapat naik atas. Kita pergi beli tiket apa nak pergi Shambhala Stupa. Ya, pukul 12 bas dia. Okey, jom. Kita kena jimat masa. Ini. 那就抱着可以吗？可以啊，没问题。是你们的号，对，你们先进去玩。 下目的海拔的路道去河旁，来其前方，过上新生活。 Okey, dah sampai Shambhala Stupa. Sekarang masih ada snow lagi lah. 2 hari hujan straight kan. Dapatlah masa snow. Walaupun musim autumn, dapat masa snow. Tengok putih. Ni kalau tak ada snow, asyik tanah ni. Balik ayah. Ya, baik. Ya. Hai. Balik Mamiya. Mari jauh-jauh lah. Okey, mari jauh-jauh. Go. Ya. Jangan dekat saya pula. Kita buat snowman. Nak. Mami kena kumpul-kumpul. Okey. Telefon ayah pula buat satu. Lepas tu dah. Kita Shambhala Stupa. Main snow dekat Shambhala Stupa. Dah cantik. Buat snowball. Okey. Siapa nak datang? Sini boleh datang. Tapi Apa, tempat ni Shambhala keras. Stupa. Tapi naik dia seram sikit lah. Gigih. Cara nak beli tiket dia pun kena add on lah. Jangan salah beli Sejuk tak?
kita luck lah. Musim autumn tapi dapat snow. Ambil apa? The light is fading fast. From this old town we gotta go. Our bags are packed, so what? Okey, sekarang kita dah dekat stesen Sharila nak balik ke Kuming. 5 jam setengah baru sampai. Bosan tu. Oh, tadi jumpa roti kalau nak beli apa? Roti halal lah ni, ada Cinzen. Roti brand ni. Apa ni? Uya. Uka. 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 Ni beli kat mana hari tu? Dekat Lijang. Habis tu bawa dia balik Malaysia, dia tahan panas ke? Jangan tahu. Kalau mati kan? Orang buat Malaysia. Dia tinggal kat Lijang tau. Pulang dia balik dari Lijang. Dia pulang dia dari Lijang. Tama. Okey, kalau korang nak apa ni? Cari makanan halal, tidur kat area sini. Apa area Sonceng? Sonceng. Apa nama daerah Sonceng? Banyak kedai makan halal kan? Semua halal. Sampai ujung sini, sampai ujung ni. Halal semua. Kita nak try apa? New Ropi. Paling viral dekat sini. Roti daging. Roti daging. Roti daging Bukit Bintang. Hai. Roti daging. Tak punya. Main punya tak pedas ke main punya? Mami punya pedas. Nanti Mami belikan Hana punya tak pedas. Boleh makan sekejap. Sedap. Yang ni pedas. Dah. Beli kat sini. Depan ni. Tadang. There's no point in delaying what we both already know. Escape this time with me. Escape this time with me. We could rent a room and watch the stars dance round the moon. Fall asleep to the sounds of the sea. With you right by my side, it's such a sweet life. Escape this time with me. Escape this time with me. Okey, dah siap gambar. Ya, Ustaz gambar kita. Layangi perdana. Ya. Gambar Kunming. Kita orang famous tau. Okey. Escape this time with me. Escape this time with me. No laughs
Okey, jom try. Sedap ah. Lembut daging tu. Sedap. Boleh beli. Okey, hari terakhir di Yunan. Super halal street yang besar sangat ni, semua halal. Oh, walau semua halal. Betul. Ni semua halal. Jom kita tengok apa dia.打开就是了。比较软，是比较这个就像干巴一样的，干巴一样干巴一样的。有辣的吗？这个是有辣。 Okey, beli apa tu? cheese mango. Buat pada susu. Cheese stick. Kat sini murah tau. 1 kg 60 yuan. Sini paling murah. Kat Lijiang pun mahal eh? Lijiang pun lagi mahal. Sini kalau nak bawa balik buat souvenir lah, boleh beli dari kat sini. Macam-macam ada. Cuma tak ada tester lah. Okey, kita pilih apa nak makan. Ambil ayam. Lama tak makan ayam. Yang tak banyak kulit. Tak banyak kulit, mana nak tahu tak? Isi. Boleh tu isi. Okey. Isi. Lagi. Daging 2 je. Tapi dah ada nasi goreng daging. Yang ni bakar. Satu je lah. Satu je. Satu je. Ambil inoki 1. Dah. Jadi kita makan dekat dia masjid Saujeng. Sebelum balik kita kena nasi goreng. Ini semua tempat Islam. Semua Islam. Jadi Islam. Halal. Sedap tak? Sedap. Lembut. Padu. Padu Boleh tak? Kedai dia? Ha? Yang ni? Semua Islam. Mana iPhone? Escape this time with me.
destination. Dekat KL. Lepas ni nak pergi mana? Lepas pergi ni lepas pergi Kumin nak jalan mana lagi lepas ni? Pukor. Buka. Jumpa lagi kat Pukor.